Buruknya kau potong lagi buruk. Sekarang kita lancar, patutnya awak masuk live kita orang, bagilah support. Nice. Okay, kita view. Okay, so ada lagi sikit kat sini, so, mungkin boleh di alter. Afiq guna hujung mata Sifu, boleh ke? Boleh je. Afiq cuba tunjuk mata. Afiq nak pakai mata hujung mana? Kiri. Okay, boleh je. So kan dia ada bahagian-bahagian tu kan, ada dekat blade tu ada semua bahagian bilah mata. So pilih lah, decide nak pakai bilah mana. Kalau nak pakai semua pun boleh. Okay, tapak berapa paling besar? Ini tapak nombor 4. Sorry, ini nombor 3. Contoh 3mm. Boleh suggest tak nak belajar potong rambut, better belajar kat mana, macam mana yang ajar detail. Okay, boleh masuk kelas kami, belajar macam ni. Saya tak pernah jumpa lagi tapak 16. Mungkin kalau kau boleh jumpa, boleh tunjukkan kat saya lah. Setakat ni saya dalam industri barber just pakai tapak 0 hingga 8 saja. Tapak 16 adalah bukan keperluan kami sebagai barber untuk pakai itulah. Kita boleh gunakan teknik tengah atas menggunakan length yang kita nak. TR, buruknya kau potong lagi buruk. Sekarang ni kita dalam kelas, patutnya awak masuk live kita orang, bagilah support. Kita tengah belajar, bukannya kau nak komen kau bukan kat kita punya live. At least adik Afiq ni boleh buat sesuatu daripada kau punya.